hari ni saya seorang profesional yang bergaji RM10,000. Okay. Tapi saya langsung tidak ada pengalaman dalam investment. Saya juga bukan dari background finance. Right. So pada pendapat tuan, right, apakah steps yang saya boleh mula supaya saya boleh invest dengan lebih senang, bijak dan paling penting tak ganggu masa kerja? Itu mudah. Sekarang ni ada banyak selain daripada apps yang saya terangkan tadi. Itu ada satu apps yang ditawarkan oleh Campaign, tu ada satu yang amat mudah dan amat senang dipelajari. Tetapi kalau kita merasakan bahawa kita nak buat sendiri, kita boleh saja melabur dengan memulakan pelaburan dengan saham-saham blue chips atau saham-saham mewah. Okay, kita kena faham apakah itu saham-saham mewah, saham-saham blue chips. This is something yang kita kena belajar. Saham blue chips ataupun saham mewah adalah saham mewah adalah saham-saham yang terdiri daripada syarikat-syarikat besar yang itu tulang belakang kepada ekonomi negara. Sebagai contoh, kita invest dalam saham-saham di Bursa KLCI. Di Bursa KLCI Index, dia mempunyai 30 saham, 30 syarikat yang terbesar yang mempunyai market capitalization yang besar. And most of them are banks, Maybank, Public Bank, CIMB, Hong Leong Bank dan sebagainya. Okay, and dia pun dalam ni ada beberapa syarikat utility yang besar, Tenaga Nasional, Telekom, syarikat besar-besar seperti Samdabi. These are all big companies yang dikatakan too big to fail. Maknanya mempunyai latar belakang bisnes yang besar, yang terbaik dan mungkin track record dividen yang terbaik. Jadi kita boleh mulakan untuk melabur di saham-saham yang seumpama ini dan mereka ni bagi dividen. Jadi mulakan bacaan ataupun study about this company dan boleh didapati dalam apps yang saya terangkan tadi. And that is the first thing yang you all boleh buat. Ataupun you all boleh melaburkan dalam unit trust ataupun amanah saham unit trust yang mana ia melabur di dalam saham-saham yang seumpama ini. Download Malaysia's leading AI investment tool, value found for free now at Google and Apple Play Store.